Inilah cendol, manisan simple tapi luar biasa sedap. Dessert negara-negara tropika warisan Asia Tenggara, dari desa-desa Jawa hingga ke bandar-bandar Malaysia. Dari minuman petani padi, kini jadi kegemaran rakyat tempatan dan pelancong dunia. Asalnya bukan daripada Malaysia. Sejak zaman kerajaan Kediri, mereka panggil dawet. Catatan tertua yang disebutkan tentang minuman manis dawet adalah daripada naskah Krisnayana. Tepung beras dari sawah dan sagu daripada pokok rumbia. Air pandan harum dari hutan tropika, semuanya diadun. Direbus, ditekan perlahan-perlahan, keluar penapis buluh menjadi jaluran hijau lembut, simbol rezeki petani. Ais, mereka belum kenal masa tu. Mereka menikmati dawet di bawah panas tropika. Kemudian ia mengembara, menyusur Sumatera dan menyerbangi Selat Melaka hingga tiba di tanah kita, tanah Melayu. Dari Melaka ke Johor, dari Penang ke Singapura, bahkan Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, semua ada versi cendolnya sendiri. Tapi di Malaysia, cendol bertukar wajah. Ada cendol Melayu, cendol Cina dan cendol Mama. Cendol Mama, santan segar diperah hari-hari, gula Melaka pekat hitam likat, ais lumat macam salji. Ada pula cendol Cina, seimbang santan dan gula, lembut ditekak, manis tak keterlaluan. Saya pelajar itu cendol dekat Penang. Saya sini Batu Pahat. Laki cendol. Sini buka sudah 17 tahun. Penang dia dengan saya punya ada beza sikit lah. Sini ada adjust sikit. Orang suka minum sini dia tu ada adjust sikit lah. So kalau you minum sini laki cendol, you mesti laki punya. Mesti ong lah. Sebab itu, kalau kita tanya penggemar cendol, kenapakah cendol Mama atau cendol Cina lebih sedap? Lori. Rasa lain kan? Ya, Macam kat Penang jugalah. betul. So kita tak payahlah nak pergi jauh-jauh sampai Penang kan. Dekat Batu Pahat pun ada. Dia sama macam kat Penang, Bukit Matadang pun sama dia punya cendol macam tu. Punya ais dia kan? Halus sangat. Betul. Dan ni baguslah, tak payah pergi jauh-jauh kan. Dia datang terus ke Batu Pahat je. Dia punya rasa santan pun berlemak. Betul lah Tiara. Kalau ikut pengalaman I daripada dulu pun saya makan cendol, yang ni yang paling sedap sebenarnya. Bahan segar, santan baru perah, ais halus lumat, bukan ais mesin ketul besar. Gula, bukan sirap gula biasa tapi gula Melaka asli. Hari ini, cendol pun dah jadi moden. Cendol durian ada, cendol aiskrim, cendol avocado pun ada. Macam-macam fusion lahir dari kreativiti orang Malaysia sendiri. Tapi sayang, kenapa Thai tea boleh sampai ke Amerika? Kenapa bingsu Korea terkenal seluruh dunia, sedangkan cendol kita masih terperuk di bawah kemah tepi jalan? Padahal inilah manisan tropika asli kita. Penuh cerita, penuh budaya, penuh rasa yang tak ada di tempat lain. Cendol bukan sekadar pencuci mulut. Ia warisan nenek moyang kita. Dari sawah di Jawa ke jalan-jalan Malaysia. Dari tangan petani ke tangan peniaga kecil. Hingga mungkin satu hari nanti ke pentas dunia. Satu mangkuk kecil yang menyimpan sejarah besar Asia Tenggara. Kenal asal-usul, kuatkan jati diri dan jom follow me.